Sebab itu semalam dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya bagi arahan tegas. Menteri Dalam Negeri ada, dan bagi mesej kepada Ketua Polis Negara. Nak bagi pandangan boleh. Nak bagi kritikan boleh. Ini negara dia bebas. Tapi kalau kamu ganggu gugat keselamatan negara dan kamu cuba khianati, persulitkan keselamatan dalam keadaan ada tamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimal, tangkap mereka dan umbankan mereka. Ya. Kamu guna kebebasan, boleh. Cakaplah apa nak cakap. Sekarang orang cakap. Dan saya nak ingatkan kawan-kawan kita. Baik Melayu ke Cina di sini. Cina kurang sikit. India. Cina dia tak bising ke bab ni. Ini baik masalah Melayu dengan India ni. Jangan hasut sampai benci satu sama lain. Jangan langgar prinsip undang-undang. Kamu bukan hakim, kamu bukan ketua polis. Kamu nak ambil alih ketua polis, kami tangkap kamu dan humban kamu. Percayalah. Nak test hari ni. Buat test tengok. Boleh bawa memo, bantah. Sebab apa kuil tak patut di sini, buat di sini. Boleh bantah. Tetapi kalau gugat keselamatan, cuba guna hasutan begini, negara takkan selamat. Tanggungjawab saya jaga negara, bukan nak jaga 2-3 kerat orang yang menjerit tantu arah ini. Faham tak?